Kami daripada Spark Vision TV PSS nak tanya beberapa soalan untuk teacher. Okey. Cikgu, kami dari Spark Vision TV PSS nak tanya cikgu beberapa soalan. Boleh? Kami nak tahu tahun ni teacher balik raya ke mana? Tahun ni teacher balik raya Terengganu guys. Tahun ni saya balik raya jauh sikit. Sebab kampung saya dekat Sarawak. So berliku-liku lah perjalanan tu. Masa teacher dekat Terengganu tu, apa perkara yang paling teacher suka masa teacher buat dengan family teacher? Perkara paling best balik raya hari tu ialah malam raya. Lepas kita berbuka puasa, kita dengar takbir raya, main mercon, bunga api. Lepas tu kita siap-siap masak rendang sambil cicat-cicat. Itu paling best. Apa yang saya paling suka kat kampung? Kampung saya paling saya suka sebab suasana dia, suasana kampung. Depan rumah ada sungai. So tenang je, bila pagi raya tu buka pintu rumah, sungai, tenang je. Kami nak tahu juga dalam banyak kuih raya, teacher paling suka kuih raya apa? Okay, cuba teka. Kopi madu. Kopi madu, yes! Pandai betul. Kuih raya kalau favourite saya kuih raya, saya tak suka yang dekat Sarawak punya, saya suka dekat sini punya. So kuih raya yang paling saya suka konflik madu. Kepada semua warga Spark, maaf zahir dan batin. Okay, bye-bye. Ucapan saya untuk warga Spark, selamat Hari Raya semua. Maaf seandainya saya ada melakukan kesilapan, salah silap, kisahlah kepada guru kepada murid sekalipun. So selamat Hari Raya semua. Okay, terima kasih cikgu. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Hari Raya Aidilfitri 1446 Hijrah kepada semua warga SMK Pedas Purun ataupun Spark. Didoakan semoga semua sihat dan gembira di samping keluarga sepanjang bulan Syawal ini. Sekian, terima kasih. Saya wakil daripada non-Muslim. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.